Hari ini saya berada di Garden Residence Cyberjaya. Kita nak house tour sebuah semi-D 2 tingkat, corner lot. Tanah dia sangat-sangat besar, 7,933 square feet. Almost 8,000 square feet. Yeah. Huh. Yo. Yeah. Stack spreadsheets, deals in the night. Got the vision paper skyscraper in sight. From the concrete jungle to suburbs wide. Dropping property gems, ride this money tide. Blueprints, blue jeans, hustle never lack. Transforming empty lots to cash stack. Master plans, foreclosures, worst nightmare. Ironic twist, property kingpin so rare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel Usamah Property Agent. Hari ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan puan-puan sebuah semi-D 2 tingkat corner lot yang mana rumah ni agak kosong lah. So kita tak nak expect lebih daripada rumah tinggal dan kosong. Kejap lagi kita akan tunjuk dan saya akan bagi tahu satu persatu apa benda kerosakan apa semua. Cuma kita nak bagi tahu yang semi-D ni sangat-sangat special sebab kita boleh nampak daripada sini dulu. Kita tunjuk. Daripada hujung jalan ni, dia hanya ada 2 unit semi-D sahaja dekat sini. Yang mana semi-D tu end lot size standard saja. Rumah ni saiz dia sangat-sangat besar. Boleh nampak daripada sini sampai hujung sana tanah dia. Dan dekat hujung sana adalah jalan mati. Bayangkan sepanjang-panjang jalan ni ada 2 unit sahaja. Dan unit anda adalah unit last yang tanah dia memang daripada tengah ni sampai hujung. Sedangkan belah sini dia ada 6 lot semi-D lah. Dekat sini 2 unit sahaja. So tanah ni ibarat ada 2 biji lagi semi-D kat sini lebih kurang. So memang sangat-sangat special kita nak bawakan hari ini. Cuma rumah ni dia kosong dan tak maintain lah. Owner just beli hari tu. Cerita dia owner beli daripada kawan dia lah. Which is kawan dia is a foreigner. And then dia jualkan rumah ni, dia beli. Lepas tu dia tak jadi duduk pun sini. Sebab owner pun ada sebiji lagi rumah dalam ni. Dah siap reno semua. Jadi dia kata sayang lah nak pindah sini reno lagi, nak jual sana, dia agak sayang. So dia stay sana, dia jualkan yang ni lah. Dari segi rumah ni, dari segi parking dia, standard unit, rumah intermediate sekalipun, dia boleh memuatkan 3 kereta parking 1, 2, 3. Nak back to back pun boleh lagi belakang ni. Tapi yang nice je 3 kereta kat sini. Dekat sini jadi extra tanah lah kat luar sebab pagarnya ke sini je. Dan rumah sini dia individual title, bukan strata. Maintenance fee dia murah je. Security fee dia RM450 sebulan. Sangat murah untuk rumah sebesar-besar ni. Dan rumah ni potensial untuk anda extend ke apa memang sangat-sangat banyak. Dan kita ke sebelah sini dulu. Dia rumah ni individual title tapi dia macam separa strata macam tu. That's why dia buat satu dinding kat sini. Ibarat ada 2 tanah side halaman sana, side halaman sini. Jadi kelebihan rumah ni yang membuatkan owner terus beli daripada kawan dia tu, foreigner. Sebab kita ada dinding kat sini. Tanah belakang tu besar, kejap lagi saya tunjuk. Cuma yang depan ni owner cakap dia plan nak buat parking, buat naik bumbung kat sini. So boleh bayang daripada ujung ni sampai ujung sana, saya kira-kira tadi lebih kurang kita tengok 1, 2 kereta, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kereta boleh susun dekat sini straight. Bukan back to back back to back cerita lain lah. Back to back boleh lagi lebih. Jadi kalau anda ada tetamu datang, itu yang bestnya rumah ni. Dan kita kena pecahkan dia punya ni lah. Yang ni boleh pecah, tak ada masalah. Just bagi tahu management saja, pecah dan buat parking kat sini. Jadi daripada luar terus masuk sini je. Jadi kalau anda bawa bumbung ujung ke ujung, oh memang heaven lah rumah ni. Maknanya dekat luar ni 7, dekat dalam tu 3, 10 kereta boleh susun sederet macam ni. Ada kereta lebih lagi boleh back to back. Back to back double lah. Kalau 10 kereta, maknanya 20 kereta boleh masuk dalam satu masa. Memang sangat-sangat puas hati tanah dia. Sebab tanah dia almost 8,000 square feet Macam saiz tanah banglo.
Banglo pun kadang-kadang ada yang tanah lagi kecil 5,000, 6,000. Dan sekarang ni kita tengah potong rumput lah. So tak apa, teruskan je bang. Ni halaman kedua yang berdinding tu. Maknanya kalau anda buat parking kat situ, tak kacau dah halaman ni. Sebab dah ada pagar dah pun. So halaman ni dia memanjang ke tepi macam ni. So belakang ni adalah laluan untuk orang lalu ke residen lain lah. Daripada luar sana tu. Sebab, saya lupa nak mention. Sini adalah Kasia, first phase untuk garden residence. Dekat sini, rumah intermediate pun orang jual dalam 1.4 ke 1.5. Bayangkan anda dapat rumah corner lot yang saiz tanah dia papak besar. Memang besar gila ni. Boleh buat macam-macam lagi. Kalau buat kolam, mungkin anda fikir privacy tapi sebenarnya tak nampak sangat pun daripada atas tu. Kalau rasa masih rasa tak privacy, boleh buat yang berbumbung sikit tu, yang pakai canvas tu. So buat kolam kat sini pun memang puas hati. Buat padang permainan anak-anak pun dah cukup berbaloi puas hati. Kita tunjuk tanah sikit belakang ni. Untuk belah belakang, dia ada dalam 10 kaki lagi ataupun mungkin 12 kalau kita tolak daripada tepi ni. Jadi belakang tengok jiran sebelah pun dah extend. Jadi rumah ni nak extend pun tak ada isu sebenarnya. Nak extend belakang, tepi, memang tak ada isu. Boleh tarik. Sebab ada beberapa rumah dah pun. Rumah sana saya tak nak tunjuk lah. Dia dah extend dah pun. Memang dia ambil habis tanah tepi dia. Tetapi, macam saya cakap tadi, dia separa strata sikit. Anda nak extend, tapi tak boleh tukar colour, tak boleh tukar design dia. Jadi kalau nak extend pun, kena kekalkan rupa dia macam ni lah. Kalau extend maknanya kena bawakan design yang sama macam ni ke tepi. Faham Okey, jom kita masuk dalam. Sini kat depan Okey, ni pintu utama untuk rumah ni. Macam saya mention tadi lah, dia condition dia saya nak tunjuk siap-siap lah. Tengok ni. Ni kesal-kesal leaking banyak gila Atas ni full Sebab dia design modern atas ni. Sebab owner tak maintain. Kalau dia buat waterproofing, dia takkan jadi macam ni lah. So, kat rumah ni bahagian ni teruk. Dan beberapa bahagian lain adalah sikit-sikit lah. Semua isu leaking saja. Dia tak ada major crack ke apa, tak ada. Dia hanya isu leaking. Jadi owner dah panggil lah kontraktor. Kos untuk repair ni dalam RM15,000 dia kurang. Untuk semua satu rumah. Untuk repair, nak buat balik, bagi cantik balik, RM15,000 lebih kurang. Jadi dekat situ owner cakap, depend kepada klien. Nak nego harga dia ataupun nak owner repair. Kalau nak owner repair, maknanya harga tu kita maintain lah. Harga saya tak nak mention lagi. Harga agak special. Untuk corner lot size besar macam ni, mesti anda tak percaya harga tu. Sebab harga intermediate pun 1.4, 1.5 jual sini Okey, jom kita tunjuk dulu condition. Assalamualaikum. Okey, so design dia masuk je, dia ada satu dinding wall kat sini. Dia panggil wall, saya lupa nama dia lah. Tapi dia untuk privacy sebab tangga dekat belakang ni. Jadi kita masuk je, dapat satu wall kat sini. Mungkin boleh buat letak cermin ke rak ke apa, something cantik kat sini. And then ruang tamu dia. Dia feel luas. Saya masuk dia macam luas lah. Sebab dia banyak gelas tau. Depan ni fully glass. And then pusing sini. Tengok belakang ni. Kat tepi ni sliding full. Biasa sliding rendah sikit Yang ni sliding tinggi punya. Full. 10 kaki punya. Lepas tu dapur dia pun full glass. Jadi anda boleh nampak ruang tamu dia. Bila kita hujung tu. Tengok ruang tamu dia. Anda rasa macam sangat-sangat luas. So ruang tamu dia, sinilah ruang tamu dia. Sampai depan ni. Dan tu tangga naik ke atas. Bawah tangga masih kosong. Nak masuk ID apa, memang cantik. And then sini adalah ruangan dining dia. Luas Dan ketinggian ceiling standard sahaja, 10 kaki. Lebar dia 30 kaki. Standard semi-D. Cuma feel dia tu rasa macam luas. Compare dengan certain semi-D sebab dia banyak gelas. Jadi kat sini, bayangkan anda punya dining area, kalau anda extend lagi ke tepi ni pun, memang anda rasa macam puas hati saiz rumah anda ni. Sebab saiz tanah dia tengok tu. Saya tak sure berapa kaki daripada sini sampai ujung Memang kalau anak anda kecil lagi, nak main bola ke apa, ni puas hati ni, ujung ke ujung. So dekat sini, dia punya ruangan dapur. Jadi dapur dia tak besar sangat saiz sini. That's why kebanyakan orang intermediate unit sekalipun, dia akan extend ke belakang untuk buat extra dapur Maybe dia akan pecahkan jadi wet and dry kat depan ni lah. Sebab saiz dia tak besar sangat.
Dan dekat sini, dia ada satu pintu untuk keluar. Jadi, nak buat laundry area semua kat luar ni. Dan dekat luar ni, dia ada satu maids room. Boleh tunjuk sini. Kecil je master bedroom dia. Maids room kecil. Jadi kalau anda alang-alang extend tu, mungkin boleh extendkan sekali size untuk maids lah. Besar sikit Dan ni tandas dia. Oh lemak. Oh berkunci tak buka. Ni tandas untuk maid dan ni tanah belakang dia tadi lah. Dekat sini pun dah ada lantai dah pun untuk laundry punya bahagian. Kita sambil-sambil sebab pekerja tengah bersihkan rumput semua kat luar. Dan kita ke ruangan sini. Dekat sini dia ada satu storeroom dengan dia punya utilities untuk DB box semua. Dan dekat sini dia punya bathroom untuk bilik bawah ni. Dia sink sikit lah. Kalau biasanya untuk privacy, better bilik air kat dalam Tapi yang ni, bilik air dia kat luar. Itu je kelemahan dia. Dan ni satu bilik bawah untuk gas. Tapi special sebab dia ada sliding door kat situ. That's why saya rasa kalau anda beli rumah ni, better extend terus ke belakang. Kalau tak nak extend tepi pun, nak maintain tanah, extend belakang. At least bilik bawah ni mungkin nak bawa parent duduk sekali, selesa sikit, lagi besar saiz dia. And then dapur pun besar. Lepas tu kalau ada bajet lebih lagi, extend sekali ruangan tepi belah sini tau. Depan saya rasa better maintain je, tak payah usik pun depan tu. Kita ambil yang ni je, follow pagar yang ni. Ambil lagi 10 kaki ke, 15 kaki ke. Jadi area untuk dining tu mungkin kita boleh hanjak sana, dapur kita lagi besarkan sana. Memang puas hati lah. Itu cerita kalau ada bajet lebih Kalau tak ada bajet lebih, maintainkan keadaan sedia ada pun dah puas hati sebab anda ada tanah yang luas untuk dimanfaatkan. Okey, jom sambung atas. Tangga untuk ke atas dia agak special sikit compare standard unit. Mana-mana rumah dia akan rapatkan tangga tu ke tepi. Tapi rumah ni dia jadi sempit sikit. Saya agak seram sebenarnya tangga macam ni. Better kalau beli extend rapat terus lah. Supaya anda dapat satu tangga yang lebar untuk buat naik barang senang. Macam ni pun senang cakap naik barang sebab boleh angkat sikit Tapi still dia ada feel seram sikit lah bagi saya. Agak seram sikit sini. Sebab dia biasa tangga kan kita rapat ke tepi Yang ni dia jadi macam kiri kanan tak ada ni. Dan dekat sini tangga dia ada ekstra ketinggian dekat sini. Dan dekat atas tu dia ada tingkap untuk lighting. That's why rumah ni dengan keadaan sekarang kita shoot, dia agak terang dia tak gelap. Sebab dia banyak cermin-cermin yang membolehkan cahaya masuk dengan senang dalam setiap ruang yang ada ni. Okey, dekat atas ni dia ada 3 bilik air. Plus dia ada satu space area untuk family area dekat sini. So family area dia kita dapat satu tingkap dan daripada sini sebenarnya boleh keluar. Ini untuk letak, biasanya orang letak kompresor kat luar. So daripada sini boleh keluar je ke tepi untuk maintain, untuk repair ke apa ke, untuk servis kompresor kat luar tu. Ini kalau anda rasa anda perlukan balcony pun boleh pakai, tak ada masalah kat sini. So daripada sini kita nampaklah ruangan tepi tu dan cahaya pun masuk ke sana. Jom kita ke master bedroom dulu. Okey, saiz master bedroom dia boleh nampak saiz dia sangat selesa Dia 30 kaki lebar dia dan panjang dia 15 kaki kat sini. Jadi saiz bilik master bedroom dia dengan datangnya cermin kat tepi ni, anda dapat lighting, natural lighting daripada luar. So sini adalah ruang katil anda menghadap sini. Jadi kalau mungkin takut panas ke apa, boleh letak blind lah kot kat sini supaya matahari tu tak adalah terik terus ke anda So dekat depan ni special sini sebab dia tinggikan volume dia kat sini. So ruangan depan ni anda dapat full glass yang sangat-sangat luas daripada luar ni. Memang luas. Jadi cahaya masuk pun dengan senang dan dia punya tingkap pun actually boleh buka. Dia bukan tingkap mati Dia boleh buka tingkap dia. So kita ke ruangan sini. Ruangan sini adalah ruangan untuk wardrobe dia. Dia sekalikan je. Biasanya ada space asing Tapi yang ni dia sekalikan je.
So anda boleh buat wardrobe anda full kat sini, L shape, dan ni tandas dia. Datangkan sekali dengan bathtub, dengan 2 sinki, tempat mandi dan tempat ni lah, toilet tu. Okey, jom. Kita tunjuk lagi 2 bilik. Okey, saiz untuk 2 bilik ni dia sama je. Dia sebiji saja dia buat mirror. Sebab tandas dia pun dikongsi tengah-tengah macam ni, sebelah-sebelah. Okey, jom saya tunjuk saiz dia. So bilik ni dia akan gelap sedikit sebab sebelah ni ada dinding. Sebelah ni pun dah extend sikit jadi dia gelap sedikit. Tapi saiz dia selesa untuk letak katil queen atau king kat sini. Dia datang sekali dengan toilet dia. Tapi dia toilet tak besar sebab dia kongsi dengan sebelah saiz depan tadi tu. Tapi dah memadai sebenarnya untuk bathroom. Tandas dengan tempat mandi belah kiri sana tu. Okey, jom bilik last. Bilik ni dia akan jadi lagi cerah sedikit lah compare dengan bilik sebelah tu. Dan tandas dia pun sama je, sebelah ni juga. Saiz dia lebih kurang je. Dan belah belakang ni mungkin untuk kompresor kedua bilik ni. Dan dia cermin ni boleh buka sebenarnya. Ni. Cuma nak tarik macam mana? Ni kot. Yes. So untuk maintain kompresor semua daripada sini je. Daripada sini boleh nampak kita unit kita ni dekat jalan las ni. Ada satu jalan belah kiri sana. Cumanya untuk row belah sini ni jalan las. Jadi belakang anda tak ada rumah, tepi anda pun tak ada rumah. Cuma belakang tu ada jalan je. Mungkin ramai risau bunyi bising ke apa. Tapi bagi saya tak ada bising sangat. Bunyi burung je kuat daripada sini daripada bunyi kereta. Sebab dia bukan laluan jalan besar tu. Dia laluan antara residence je. Untuk orang lalu je. Dan tu laluan untuk orang daripada sana nak shortcut keluar ke highway pun di situ juga. Okey, sekian untuk rumah hari ni. Rumah ni bagi saya sangat berbaloi sebab tanah dia sangat-sangatlah besar. Almost 8,000 square feet. Dia 7,933 square feet. Yang mana rumah ni adalah freehold. Dan security fee dia murah je, 400.5 saja sebulan. Sangat berbaloi untuk saiz tanah dia dan kelebihan dia 2 unit saja kat row ni. Dia 2 unit je, sebelah tu tanah dia full sampai ujung jalan. Dan dekat sini dia individual title, cumanya dia ada sekatan-sekatan untuk dikekalkan kelestarian lah kat sini. Dan rumah ni saya lupa nak mention, dia facing south. Jadi matahari pagi naik sana, jatuh sana. Saya confirmkan lagi sekali. Yes, rumah ni straight facing south. Jadi east sana. So matahari pagi naik pada sana. That's why kita sekarang ni pukul 11 lebih kita shoot. Matahari pagi lagi ni bayang ke sini. And then matahari petang akan jatuh ke sebelah sana lah. Jadi kiblat dia, saya tengok ke belah sini. Yes, so matahari petang jatuh area sana. Jadi rumah ni kelebihan dia sangat-sangatlah banyak. Cumanya condition dia sahaja yang anda kena buat balik sajalah. Sebab dia more kepada basic. Dan rumah ni owner tak pernah duduk daripada awal beli pun. Dia beli pun daripada tangan orang, kawan dia tu. Sebab kawan dia nak pindah. Jadi dia beli saja dan dia tak buat apa-apa. Tak jadi pindah ke sini. Dia maintain rumah dia. Jadi inilah antara kesan-kesan yang kita pun nak mention dalam video tadi. Macam dekat master bedroom ni. Dengan bawah tadi tu. Atas ni memang fully slab ni memang kena buat waterproofing balik lah. Penampak ataupun memang teruk ataupun ni. So that's why kos yang owner dah panggil orang tu pun memang dalam 15,000 lah untuk buat balik. Jadi dengan 15,000 yang ada kat situ, anda ada pilihan sama ada nak nego harga ataupun nak owner repairkan. Jadi harga yang nak di open adalah 1.9 juta. Sangat berbaloi sebab hanya extra 400,000 saja compare unit tengah. Yang mana anda dapat saiz tanah dia ni, kalau compare unit tengah dalam 3,200, yang ni 8,000, anda dapat lebih double lagi saiz tanah tu. Memang puas hati lah. Anda pun boleh nampak sendiri daripada video saya. Memang besar saiz tanah dia. Jadi sekiranya anda berminat dengan rumah ni, 1.9 juta tu nego optional lah. Nego tu kalau anda nak repair sendiri, kita akan bagi nego harga. Kalau nak owner repair, nak bagi owner cantik ke semua,
mungkin harga 1.9 tu lah net. Jadi itu, sekian tu daripada saya. Terima kasih kerana sudi tonton video saya sampai habis. Nombor saya seperti biasa, save je. Nombor saya kat atas ni, boleh save. Dan kalau nak view ataupun nak bertanya lebih lanjut ataupun mungkin ada nak jual rumah, boleh contact saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.